Ada undang-undang. Saya tak kata bahawa tidak ada undang-undang dalam negara kita yang boleh diambil, yang boleh membentras isu melibatkan lambakan pendatang asing dalam negara yang memonopoli menjajah ekonomi. 2026 Di Kota Raya, di tahun yang ketiga, kita mula masuk Kota Raya, gempur Kota Raya, terjah Kota Raya pada tahun 2023. Sekarang ni 2026. Tapi kita cakap jujur tuan-tuan, jujur bahawa memang ada perubahan di Kota Raya melibatkan penjajahan monopoli warga-warga asing. Dia orang pun tak bebas sekarang ni. Tapi masih lagi dalam keadaan yang terlalu ramai, yang kita minta bahawa kerajaan perlu mainkan peranan yang lebih aktif dalam membentras, membasmi isu-isu melibatkan pendatang asing tanpa izin di Kota Raya ni. Ni jalan silang, kita jalan-jalan santai, kita tengok di Kota Raya dan kita bercakap direct dengan pihak berkuasa tempatan, khususnya kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Datuk Bandar perlu mainkan peranan yang lebih aktif dalam membasmi, membentras isu-isu melibatkan lambakan warga-warga asing dalam negara kita ni. Amat pelik tuan-tuan, kita tengok bagaimana di tengah Kuala Lumpur, mereka bukan datang sebagai pelancong dalam negara kita, mereka bukan datang ramai untuk berbelanja dalam negara kita, tetapi mereka datang untuk menjajah, memonopoli ekonomi rakyat tempatan. Cuba apa bayangkan bagaimana kedai-kedai ini boleh operasi, menjalankan perniagaan, operasi dalam negara kita. Tak masuk akal tuan-tuan. Ini hilang identiti negara, hilang tuan-tuan. Kalau ramainya mereka ini sebagai pengunjung berbelanja dalam negara kita, ini tak menjadi satu masalah kepada rakyat, tetapi mereka mula memonopoli. Mereka yang kontrol perniagaan, seolah tidak ada pihak berkuasa, tidak ada PBT, tidak ada Datuk Bandar yang menguatkuasakan undang-undang dalam negara kita ni, tak ada. Ibarat negara ini tidak ada undang-undang. Ini kita tengok bahawa rakyat cukup terkilan, rakyat cukup terkesan, sehingga sampai satu masa kita hilang kepercayaan kepada sistem pentadbiran penguatkuasaan dalam negara. Apa kejadah begini tuan-tuan? Hilang identiti negara Malaysia. Semakin hari semakin jahanam. Hilangnya tindakan penguatkuasaan di tengah ibu negara. Undang-undang ada, pelaksanaan tidak ada. Ada undang-undang. Saya tak kata bahawa tidak ada undang-undang dalam negara kita yang boleh diambil, yang boleh membentras isu melibatkan lambakan pendatang asing dalam negara yang memonopoli menjajah ekonomi. Ada undang-undang. Apa yang kita pertikai di mana penguatkuasaan yang nak diambil oleh kerajaan? Banyak kali tengok TikTok kan? Banyak kali tengok saya. Terima kasih. Famous lah. Alamak. Orang tengok you banyak famous. Terima kasih. Baik. Mau cakap sikit dalam TikTok? Boleh pak. Mai dah, you mau cakap boleh? Oh.